Sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah pada hari ini saya ingin kongsikan sesuatu yang berkaitan dengan tajuk yang diamanahkan kepada saya, iaitu nak lama ke nak sat. Perkara ini cukup sinonim. Apabila datang saja Ramadan, masing-masing di antara kita akan memilih beberapa tempat dalam perlakuan ibadat kita ketika mana kita melakukan ibadat di dalam bulan Ramadan, memilih suasana peribadatan kita yang dikira mudah dan ringkas bagi kita. Kalaulah bagi setengah anak muda, jika sekiranya solat tarawih itu dilaksanakan oleh seseorang imam di sesuatu masjid ataupun surau dalam keadaan panjang bacaannya, maka masjid tersebut akan menjadi pilihan yang ketiga. Masjid mana yang akan jadi pilihannya? Dia akan memilih masjid yang sekejap saja bacaannya lalu selesai dalam solat pada malam tersebut. Ketika ini juga menjadi suatu masalah kepada sebahagian daripada kita. Bila sesi bertadarus secara berkumpulan di antara para jemaah, jika sekiranya jemaah yang ramai 5 saf, 10 saf, cuba bilang jumlah para jemaah yang terlibat di dalam grup tadarus di masjid dan di surau di mana kampung di tempat kita. Berapa orang? Boleh bilang sebelah jari, 2 belah jari. Dapat berapa? Berapalah sangat daripada jemaah yang akan bersama-sama di dalam sesi tadarus tersebut. Kalau begitu, yang dikatakan nak lama ke nak sat, kenapa dalam masalah ibadat Ramadan yang dilaksanakan saban tahun itu menjadi pilihan kita? Tidakkah selepas daripada ini, kehidupan kita yang lebih lama, yang lebih panjang akan kita nikmati hasil daripada peribadatan kita di atas muka bumi ini. Dan laba yang sangat besar Allah Subhanahu wa Ta'ala simpankan kepada kita di dalam Ramadan ini. Carilah kesempatan untuk kita bersabar lebih sedikit di dalam amal ibadat. Contohnya dalam tarawih, pilihlah imam yang baik bacaannya, panjang surah dan bacaan juzuknya baik, lagi berkemampuan. Jika Ramadan itu dapat mengkhatamkan di dalam tarawihnya 30 juzuk Al-Quran, bukan ayat lazim yang hanya beberapa surah sahaja daripada juzuk amma yang dibaca. Sejak bila? Sejak umur kita puluhan tahun dahulu. Sekarang kita sudah mencecah usia 60 tahun, 80 tahun. Jangan takut kalau berlaku salah silap. Orang yang baca Al-Quran dalam keadaan salah silap, di sana juga dia ada ganjaran yang lebih baik berbanding orang yang fasahahnya, bacaannya, yang tartilnya mencukupi di dalam bacaan Al-Quran tersebut, berbanding dengan orang yang tak di dalam bacaan tersebut diganjarkan dengan 2 ganjaran pahala berbanding dengan orang yang fasahah ketika membaca Al-Quran. Yang ketiga, di dalam bulan Ramadan, rebutlah ruang masa untuk berqiyamul lail. Lebih-lebih lagi 10 malam yang terakhir. Pada malam tersebut, janganlah kita menjadi orang yang terlepas peluang. Apa yang saya sebut awal tadi, simpanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, mendapat anugerah malam Lailatul Qadar. Bila kita nak jumpa, kita tidak jumpa di hari lain, di waktu lain, di bulan lain, kecuali kita akan berjumpa pada malam Ramadan yang terakhir. Kalau kita berlapang, tidak mencuri ruang masa untuk kita berqiyamul lail, untuk kita mencari kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapat kelebihan daripada malam Lailatul Qadar, maknanya berpanjang-panjanglah ruang masa yang diberikan itu. Mudah-mudahan kita direzekikan dengan malam Lailatul Qadar.
Yang terakhir yang ingin saya sebutkan ialah mengenai dengan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala mengenai dengan perlakuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh banyak, sikit. Sepanjang Ramadan, tolonglah beranikan, ringankan tangan apa yang disebut, yang dibuat oleh baginda Nabi mengenai dengan sumbangan walaupun 10 sen ketika bulan Ramadan. Ramadan ini kita punya.